subtopik 1.1 Tata tanda indeks. Dalam video ini, kalian dapat belajar daripada pengalaman Aidil dan Daniel. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Nak dengar cerita Aidil? Jom kita mula. Cikgu ingin membawa kalian meninjau persediaan hari kantin sekolah Aidil. Aidil dan kawannya Daniel akan mengusahakan satu gerai makanan menjual pizza, burger dan sate. Nama gerai mereka Warung Tasty. Aidil dan Daniel menggunakan konsep indeks untuk membuat publicity agar dapat menjangka jumlah bakal pengunjung ke gerai mereka. Aidil mencadangkan mereka berdua cuma mengajak 2 orang kawan yang lain. Kemudian, setiap kawan-kawannya akan mengajak 2 orang kawan mereka yang lain lagi. Cuba lihat berapa ramai pengunjung jika Daniel juga menggunakan cara yang sama. Pada hari pertama, cuma Aidil dan Daniel yang tahu akan Warung Tasty. Pada hari kedua, Aidil mengajak 2 orang jirannya. Daniel pula mengajak 2 orang rakannya dari kelab kembara. Jadi, sudah ada 4 orang yang tahu akan Warung Tasty. Pada hari ketiga, setiap jiran Aidil mengajak 2 lagi kawan mereka. Begitu juga dengan rakan-rakan Daniel. Oleh itu, pada hari ketiga, sudah ada 8 orang yang kenal akan Warung Tasty. Bolehkah kalian jangkakan berapakah jumlah bakal pengunjung pada hari ke-10 jika setiap orang cuma mempelawa 2 orang kawan yang lain setiap hari? Wow, ramai yang akan datang. Mengikut kira-kira Aidil, pada hari ke-10, jumlah bakal pengunjung ialah 1,024 orang. Cara pendarapan berulang sebegini adalah terlalu panjang, memakan masa dan mudah berlaku kesilapan. Jadi, Daniel mencadangkan Aidil menggunakan tata tanda indeks atau nombor dalam bentuk indeks. Tata tanda indeks adalah cara ringkas untuk menulis pendarapan berulang nombor yang sama. Ia menggunakan tanda indeks atau kuasa untuk menunjukkan berapa kali nombor tersebut didarab dengan dirinya sendiri, iaitu A atau dikenali sebagai asas atau eksponen. Berbalik kepada jumlah pengunjung Warung Tasty. Pada hari pertama, 2 adalah asas. Nilai indeks atau kuasa ialah 1. Nombor 2 diulang 1 kali sahaja. Pada hari kedua, nilai asas ialah 2. Nilai indeks ialah 2 juga kerana 2 diulang 2 kali. Pada hari ketiga, nilai indeks ialah 3 kerana nombor 2 diulang sebanyak 3 kali. Dengan bentuk indeks, Aidil dapat mengira bakal pengunjung yang akan datang dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Secara generalisasi, bentuk indeks ditulis sebagai A yang mana adalah asas. Indeks atau kuasa N bermaksud N faktor dengan syarat A bukan sifar. Bagaimana kalian boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Ada 2 kaedah. Cara pertama ialah kaedah pembahagian berulang. Sebagai contoh untuk asas 2, kita ada suatu nombor iaitu 16. 16 boleh dibahagi secara berulang dengan 2, betul tak? Pembahagian diteruskan sehingga mendapat nilai 1. Kita tengok 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Betul tak? Jadi 16 dibahagikan sebanyak 4 kali sebelum mendapat 1. Oleh itu, N atau faktor 16 untuk asas 2 ialah 4 atau ditulis seperti 2 kuasa 4. Cara kedua pula ialah kaedah pendarapan berulang. 2 darab 2 dapat 4. 4 darab 2 dapat 8. 8 darab 2 dapat 16. Jadi kita darab sehingga mendapat nombor tersebut. Kedua-dua kaedah ini akan mendapat jawapan yang sama. Seperti yang kalian nampak sebelum ini, Aidil memilih kaedah pendarapan berulang semasa membuat kira-kira jumlah pengunjung yang bakal datang. Cikgu ada satu soalan kebat untuk semua. Tulis dalam bentuk indeks bagi negatif 27
per 512 bagi asas negatif 3/8. Jangan panik bila nampak negatif dan nombor pecahan ya. Mari kita cuba kaedah pendaraban berulang kerana kebanyakan murid cikgu feedback ianya lebih mudah. Negatif 3/8 darab negatif 3/8 kita dapat 9/64. Positif kan sebab negatif darab negatif. Kemudian hasil ini kita darab dengan negatif 3/8 lagi. Kita dapat negatif 27/512. Maka negatif 3/8 kuasa 3 adalah bentuk indeks bagi negatif 27/512. Tengok betul-betul untuk negatif 3/8 kita kena buka kurungan, tutup kurungan. Kemudian tandakan dengan kuasa ya. Mungkin ada yang bertanya, cikgu macam mana pula kalau kita menggunakan kaedah pembahagian berulang? Untuk kaedah pembahagian berulang, kita perlu asingkan nombor pengangka atau numerator dan nombor penyebut denominator. Nombor pengangka ialah negatif 27 bahagi negatif 3. Kita teruskan bahagi negatif 3 sehingga mendapat nilai 1. Sama juga untuk nilai penyebut. 512 dibahagi 8 sehingga mendapat nilai 1. Berapakah faktor bagi kedua-dua nombor pengangka dan penyebut? Ya, kedua-duanya n ialah 3. Maka negatif 3/8 kuasa 3 ialah bentuk indeks bagi negatif 27/512. Mudah bukan? Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.